Okay guys, Assalamualaikum and selamat tengah hari. Ini dah tengah hari. Sekarang aku dekat Merang Jetty. Actually banyak benda berlaku pagi ni. Sepatutnya kita orang turun jet ski awal-awal pagi, tapi banyak benda terjadi. So banyak benda terjadi lah. So sekarang aku tengah tunggu unit jet ski aku, Tiam and Geraldine. Dia akan bawa jet ski. Dia orang tadi pergi fix towing punya trailer, dia ada problem sikit. Tapi dengan aku sekarang ni ada dua jet ski, dua-dua Fish Pro. Mana tadi? Okay, ni satu lagi unit Fish Pro. So kita ada Abang Alfi. Bro Alfi, how are you? Apa ni pergi Kenyir? Balik nak pergi main fresh water pula. Fresh water pergi Kenyir pula. So nanti petang nanti Brother Ali akan join kita. So Brother Alfi akan pergi ke Kenyir. Jet ski in Kenyir. Ya, jet ski in Kenyir. So sementara tunggu Tiam, kita jalan-jalan lah tengok. Kalau korang tengok apa yang Fish Pro, dia ada dua attachment punya point. Kalau korang tengok aku review GTI 90. So GTI 90 dia ada accessories yang boleh extend untuk letakkan dua attachment. So macam biasanya orang akan bawa cooler box dan juga dia bawa satu orang kata extra fuel caddy lah. Ni extra fuel caddy. Bawa minyak lebih. Minyak habis kan. So extra fuel caddy. So korang boleh pergi jauh. Yes, sekarang pukul 1. 1:30 tengah hari, panas gila. So sekarang aku dekat Ram. Unit jet ski dah sampai. This is Geraldine from Sidu. Then korang ada Tiam. Tiam hari tu yang korang tengok video sebelum ni. And aku akan siap-siap dan kita akan turun lah kot. Tengah-tengah hari ni panas gila. Alright, jom. Okay, so sekarang aku tengah set up nak cari spot. Aku nak key in. Nak key in apa? Key in dia punya koordinat. Guys, akhirnya kita nak turun hari ni. Tadi set up tengah panas. Turun dengan Geraldine. You think we'll catch any fish today? We're gonna catch lots of fish, big fish and awesome fish, especially Lokman. Harap tak kumpau guys. Okay, sekarang baru nak keluar tapi dekat sana kalau tengok awan gelap sikit lah, risau agak. Tapi harap-harap okey, harap-harap angin dia lalu je. Dia tak kacau kita orang lah, lebih kurang. Guys, ada sotong. Ada sotong. Hidup lagi ke mati tu? Hidup kot, tapi dah mati rasanya. Yes, dah sampai spot pertama. Tapi nak cari ikan tu. Apa tu? Apa tu? Aku kena apa tu? Apollo aku habis. Habis Apollo aku. Kena apa tu? Kenapa tadi guys? Macam tu kena Apollo. GT kot. Rasanya GT. Tergiri ke apa? Guys? Tergiri apa tu? Potong. Macam tu je dia potong. Guys, fish on. Apa ni?
kuatnya. Kuatnya pakai Apollo ni. Oh, ikan kunyit banyaknya. Wuhu. Oh, bukan ikan kunyit, sepupu ikan kunyit juga. Coral fish. Banyaknya. Coral fish. Ni ikan remong. Tapi besar ikan remong ni. Okay, ikan tadi besar-besar lah ikan dia. Pakai Apollo. Sebab tadi first Apollo putus kan. Ingat cari ikan umpan. Tapi dapat ikan-ikan ni pula. Ni aku tak tahu ikan apa ni. Besar juga. Tinggal kat bawah tu jap. One fish on. I think it's the same fish as yours. Yes. Same fish. Yeah. It's about this size only. This area. On jig crocodile, guys. This is quite good size lah. Kerapu, guys, kerapu. Do you want to keep it? No. Kerapu baru ciplak, guys, aku panggil. Ni trip santai-santai. So this guy is going back to the water. Swim. Guys, hari ni petang ni hujan. Petang ni angin kuat. Perasan hujan. Aku tengah mencari ikan lagi ni. Okay guys, sekarang kita main sotong. Kita nak main sotong sebab hari ni dah petang lah. Kita santai ni jalan-jalan. Sekarang dah pukul 5.45. So kita akan try cari sotong. Guys, sotong guys, sotong. Sotong. Nyut dapat sotong. Dapat sotong guys. Sotong. Oh, kena. Tak apa, aku basuh kaki. Sotong. Hihi. Sotong guys. Habis hitam jet ski. Guys, sotong lagi. Off camera je dapat sotong. Oh, dia duduk banyak kawasan situ. Aku tadi pun strike kat situ juga. Strike tempat sama. Okay, sekarang kita nak kena sengitkan dia. Ke mana nak sengitkan dia ni? Tengok je lah. Okay, bagi dia keluar ink dia dulu. Yeah. Sotong guys, on jet ski. Size oi. Size, good size. Wow. Jom kita cari lagi. Guys, sotong on jet ski guys. Okay guys, so video hari ni aku rasa memang pendek je. Sebab banyak sangat benda unplanned terjadi. Benda yang tak disangka-sangka kan. Macam trailer patah. And then banyak lagi lah cuaca apa semua. So sekarang ni aku lalas petang aku main sotong, main edging kan. So at least tak kumpul lah kan. Dia dapat lesen, dapat kerapu tadi, dapat ikan Apollo. And then yang penting dapat sotong. Aku dah lama tak dapat sotong. Okay guys, tu geng-geng jet ski yang diorang camping malam ni kat pulau ni. So malam ni diorang buat barbecue. Aku ada sotong 2 ekor. Nak pergi bagi diorang lah kan. Boleh lah buat barbecue malam ni bang. Okey, terima kasih. Sama-sama. Habis lah ni ha. Habis putih. Sutung. Okey bang. Okey, terima kasih. Alright, sama. Dah naik. Okay guys, Assalamualaikum and good morning. Hari ni hari kedua kita di Merang Jetty. Semalam hari yang pendek disebabkan beberapa insiden lah. Senang kata insiden lah, banyak semalam. So kita orang start lewat. So harap hari ni better than semalam. Tapi cuma hari ni pun kita ada maybe half day je sebab atas urusan lain. So memang short trip lah sebenarnya, a short trip weekend ni.
di Merang. Aku pun tengah set up barang-barang aku. Kejap lagi kita orang akan angkat-angkat barang jet ski dan kita orang akan turun lah. Lancar seperti biasa. Tup, tup. Oh, main. Okay guys, tengah set up semalam punya polo ada lagi. So pakai polo semalam je. Berselera. Guys, aku kena ikan apa ni? It's quite good I think. Oh, it's pulling the drag. Aku tak tahu ikan apa ni. Ke kerapu ni. Padunya. Actually there's 4 of them. See right? Fish very bite in the morning, Yeah, but this is all bait fish. But basically I have 4 of them. It's like kerapu sleeper and then kerapu sleeper guys. Mana-mana aku pergi kerapu sleeper ada. So kita akan lepas balik semua. Guys, sekarang kita pakai UL sebab rasanya ada, mungkin GT kot. Tapi aku nak ketatkan sikit drag sebab batu depan tu. Jom kita try. Kan ada ambil. So basically atas jet ski ni kalau korang nak tukar spot memang senang gila. Tengok aku gulung. Start. Dan jalan. Dan korang boleh duduk macam-macam mana pun tak apa. Sebab korang nak travel short distance kan. Tu. Tukar depan tu. Guys, aku yang polo kena something ni yang berat. Tak tahu benda berat Oh, kerapu ni besarnya. Oh. Dia punya nama dia Peacock Hind. Nama English lah Peacock Hind, tapi bahasa Melayu dia baru ciplak kot. Kena polo guys. Okay, this guy is going back. Ahmad ni akan balik berenang. Hari ni kita catch and release sebab tak besar. Bye bye. Hihi, cantik. Nak bagi tengok korang dalam colour dia. Ni spesies ketarap juga. Spesies ketarap ataupun tuskfish. Sorry. Ni spesies parrotfish, bukan tuskfish, sorry. So memang ikan ni kita kena lepas sebab kerja dia makan coral. Marines pun dah keluarkan memo, kata kalau boleh jangan tangkap spesies ikan ikan bayan ataupun jangan tangkap parrotfish. Ni spesies dia lah kot aku rasa. Mulut macam tu, mulut comp. I see you again. Bye. Ikan coral sini ganas-ganas lah. Aku terlepas aku rasa tadi.
Oh, ikan sama sih. Baru kata see you again. Oh, but this one lain. This one aku sejantan. Kot. Ke ini betina sebab dia ada eyeliner. Cantik guys. Oh, no. Bye bye. Okay guys, so hari ni aku tak tahu, pagi ni aku tak tahu kenapa ikan tak makan. Dalam sonar ada. Maknanya aku dah ada beberapa spot yang aku dah marking awal-awal lah. Maknanya aku tengok apa semua kan, aku dah marking awal-awal. Tak ada lagi yang padu kalau orang kata lah. Tapi nak macam mana kan, yalah mancing guys. Ada jet ski pun, tapi kalau ikan tak nak makan tak boleh buat apa kak. Tapi best lah, best. Maknanya korang boleh jalan-jalan. Sekurang-kurangnya kalau korang kumpau, korang seronok. Sekurang-kurangnya lah. Korang kumpau, at least korang have fun mancing kan. Korang keluar apa? Keluar jalan-jalan. Daripada kumpau hangit kan. Ui pedih. At least ni seronok kak. So try jig kat kawasan ni. Guys, try pakai jig akhirnya. Ni ikan apa ni? Macam good size je. Wah, kapus lipa bapak. Kapus lipa paling besar pernah aku dapat. Guys, kapus lipa paling pernah. Oh, paling pernah pula dah. Guys, kapus lipa paling besar pernah aku dapat. Bapak selipar ni, saiz 10 punya ni. Hei, oh. Dia muntah nak ikan. Unlock new level krabus selipar. Besar guys krabus selipar. On jig hari ni. Krabus selipar paling besar pernah aku dapat. Tapi tak bawa balik kot. Tapi memang masalah krabus selipar. Krabus selipar. Kita reversekan dia kejap. Okay, dia dah ready to swim. Kan dia dah ready dah kan. Benanglah kau. Yeah. Rehat kat pulau. So ni Tiam dengan Geraldine, dia dah kat pulau. Aku baru nak turun. Sekejap, tak ada apa-apa dalam poket aku kan. Kan aku terjun je, buatnya ada phone. Aku pernah kot terjun ada phone. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kalau korang belum subscribe lagi. Jadi kita akan mandi. Sejuk. Now he won't come out. He's too shy for the camera lah. Yeah, probably. Okay dah. Now he's out. Ding 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 ding. Sakit. Ow. He pinched me. Oh no. Oh no. Oh no, he's going to pinch. Oh, he's climbing me. See when see spider climb out the spout. Hey, he's moving. Tengok dia gerak guys. Nak balik dah. Tapi tengok air guys, jernih gila. Jernih. Jom kita balik slow-slow. Tengah hari. Petang ni ada kejap air. Aduh jatuh. Jatuh. Pergi kat jet ski. Hold me up. Dah naik guys. Dia macam naik kayak kot, tapi lagi senang.
guys, strike. Strike. Apa ni? Oh, last minute nak balik. Oh, landuk. Good fish. It's a good fish. Apa landuk ni bukan landuk ke landuk ni? Aduh. Sharp. Strike sebelum balik. Singgah spot jap. Sorry guys, ingat ke landuk tadi. Ini bukan landuk ni. Right, let's go. Yep, not eating it. Okay guys. There is swim, mate. Bye. Got one. Okay guys, so kita orang pun dah angkat jet ski. Apa ni, kita orang kemas-kemas dan kita balik lah. Dia orang balik KL, aku balik ke Maman lah. So itu saja trip kali ni. Memang trip santai-santai. Ikan ada, tak kumpau, sotong pun ada. Tapi cari ikan besar je, tak nak buka mulut lah, macam mana kan. Ada rezeki, tapi yang penting kita enjoy. Itu yang penting. Alright, so seperti biasa guys, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kalau korang belum subscribe lagi, jadi kita akan jumpa video depan. Bye bye. Mana mulut dia? Mana mulut dia? Tu mulut dia.